besar. Ingat setiap ibu guru besar. Al-ummu madrasatun. Semua ibu ada anak, dia adalah guru besar madrasah. Faham tak lagi? Di rumah kita tak dapat nak bagi semua benda, kerana kita pun banyak benda yang kita tak tahu. Okey, paling mudah masukkan ke madrasah. Nak review tengok orang mana madrasah yang lebih baik. Nampak lagi? Hantar anak kita sini. InsyaAllah tak jahat banyak, jahat sedikit. Itu manusia memang jahat kalau lagu mana pun. Tapi bila basic dia tu banyak diberikan, insya-Allah. Tak, kalau kita jaga sangat pokok kita, tak hilang semua buah, hilang 5-6 butir juga. Faham? Daripada tak jaga langsung dengan pokok-pokok tak ada. Faham lagi? Jadi kita bagi yang terbaik dan sambil selalu berdoa, ya Allah, nak selamatkan aku dan anak isteriku ataupun suami dan anak-anakku daripada perkara yang tidak baik. Selalu berdoa. Kerana selepas Nabi wafat, orang yang paling masin mulutnya makbul doa ialah ibu-ibu. Zaman Nabi masih hidup, Nabi lah orang yang paling makbul doa. Lepas Nabi sudah wafat, ibu-ibu. Nampak? Tiap malam Jumaat baca Yasin, dalam sambil membaca, hati niat lembutkan hati anak-anak. Habis baca, tiup pada air mineral 1 botol. Tuang dalam air Milo anak kita sikit-sikit, insya-Allah.